Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan diberikan majlis sambutan peringkat negara di State House, kediaman rasmi Presiden Kenya William Samoei Ruto. Kedua-dua pemimpin kemudiannya akan mengadakan mesyuarat dua hala. Selepas selesai mesyuarat tersebut, kedua-dua pemimpin akan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman MOU serta dokumen kerjasama antaranya dalam bidang pelancongan serta antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Nairobi City Council. Perdana Menteri turut dijadualkan menyampaikan ucap tama dan merasmikan Forum Pendidikan Tinggi Malaysia Afrika dan Forum Perniagaan Peringkat Tinggi Malaysia Kenya. Pada 2024, Kenya merupakan rakan dagang ketiga terbesar Malaysia di Afrika dengan jumlah perdagangan mencecah 5.7 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 1.2% daripada 5.51 bilion ringgit pada tahun sebelumnya.